Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kami akan membentangkan tentang program e-campaign yang telah kami buat. Ini merupakan ahli kumpulan yang terlibat dalam e-campaign. Assalamualaikum. Nama saya Mufariki bin Nyeras. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian laporan postmortem mesyuarat akhir. Nama kumpulan kami ialah Hub Timur dan tarikh mesyuarat yang telah kami lakukan ialah pada 14 November 2025 pada jam 2 petang. Kami menggunakan kaedah bersemuka di bilik mesyuarat dan semua ahli hadir. Seterusnya kita akan pergi ke agenda dalam laporan postmortem. Ada 3 agenda. Yang pertama, penilaian perkesanan e-campaign. Yang kedua, analisis maklum balas penonton. Dan ketiga, perbincangan penambahbaikan. Slogan kami dalam laporan dalam e-campaign ini ialah keselamatan bukan pilihan, ia peraturan. #safety first. Perkara yang telah kami dapat dan juga telah analisis ada 6. Yang pertama, engagement TikTok. Tahap tontonan dan interaksi memuaskan. Kami telah dapat menarik view sebanyak 200. Kefahaman audiens 85% dapat menjawab soalan keselamatan dengan tepat. Dan juga video penyampaian maklumat kami dalam bentuk ringkas, mudah difahami, namun masa video itu boleh dipanjangkan sedikit. Elemen visual kualiti baik, kreativiti menarik perhatian penonton. Dan cabaran yang telah kami dapat semasa melakukan e-campaign ini ialah liputan internet yang lemah di lokasi pergambaran yang telah memberi kami kesusahan untuk mengedit dan juga mengupload video tersebut. Dan juga terakhir, solusi masa hadapan. Kami akan menggunakan lokasi rakaman yang lebih stabil, internetnya yang stabil dan juga tempat yang sesuai lah. Ini merupakan poster rasmi bagi e-campaign kami yang bertemakan keselamatan bukan pilihan, ia peraturan. Dalam poster ini kami cuba sampaikan mesej utama tentang kepentingan memakai PPE dan mematuhi langkah keselamatan di tapak bina. Kami guna warna yang agak gelap dan terang dan reka bentuk yang ringkas supaya mesej mudah difahami dan cepat menarik perhatian penonton. Selain itu, kami juga letakkan slogan dan gambar yang berkaitan dengan keselamatan supaya audiens lebih mudah ingat mesej yang disampaikan. Keseluruhannya, poster ini menjadi medium utama untuk menarik minat orang ramai sebelum mereka menonton video e-campaign kami. So dalam slide ini merupakan slide maklum balas daripada e-campaign yang kami buat. Didapati bahawa sebanyak 7 orang yang telah merespon campaign e-campaign dan sebanyak 85.7% adalah pelajar, iaitu berumur 18 hingga 25, dan terdapat juga pekerja yang itu berumur daripada 26 hingga 40 tahun. So dalam slide ni boleh dapat diketahuilah bahawa video yang e-campaign yang kami buat tu adalah video yang bermanfaat bagi mereka, serta kami mendapat beberapa komen, iaitu daripada video yang kami lakukan ini, dia lebih memahami tentang risiko kemalangan scaffolding serta cara-cara pemakaian keselamatan yang betul. So slide ni pula adalah maklum balas daripada persoalan yang kami ajukan dalam Google Form. So
antara soalan dan respon yang kami dapati adalah daripada soalan berkaitan apakah peralatan keselamatan asas yang wajib dipakai di tapak bina. Kami mendapat respon yang baiklah, iaitu helmet, kasut safety shoes, PPE. Lepas tu soalan lain seperti apakah langkah yang boleh mencegah kemalangan dalam scaffolding daripada video yang kami keluarkan, iaitu pertama sekali mematuhi peraturan yang ditetapkan, pakai helmet, memastikan scaffolding kukuh sebelum naik, sama seperti yang kami nyatakan dalam video lah. So untuk soalan cadangan dan penambahbaikan, kami dapati bahawa video kami kurang panjang, so mungkin kami perlu panjangkan lebih sedikit lah untuk bahagian video yang akan diedit Seterusnya, untuk rumusan postmortem. Program mencapai objektif dengan baik, namun masih terdapat ruang penambahbaikan dari segi peralatan dan lokasi penggambaran untuk meningkatkan kualiti penyampaian. Dari keseluruhan projek ini, kami dapat lihat bahawa perancangan awal dan kerjasama kumpulan memainkan peranan penting untuk memastikan semua berjalan lancar. Walaupun ada beberapa cabaran semasa proses rakaman, tapi kami berjaya atasi dengan komunikasi yang baik antara ahli kumpulan. Selain itu, projek ini juga banyak ajar kami tentang cara menarik perhatian penonton melalui media sosial, terutamanya bila melibatkan topik keselamatan yang biasanya orang kurang ambil berat. Jadi, secara tak langsung, e-kempen ini bukan saja capai objektif, tapi juga beri pengalaman berharga dalam aspek pengurusan masa, kreativiti dan penyampaian mesej. Refleksi untuk e-kempen yang kami lakukan. Melalui e-kempen ini, kami belajar tentang kepentingan keselamatan di tapak bina serta cara menyampaikan mesej melalui media digital. Projek ini juga mengajar kami tentang pentingnya kerjasama dalam kumpulan untuk menyiapkan poster dan video dengan berkesan serta meningkatkan kesedaran orang ramai tentang langkah keselamatan. Itu sahaja dari kumpulan kami untuk e-kempen ini. Sekian, terima kasih.